kiyah kaji kiyah. Me bila lagi anjing. Kalau lanjut ke me kaji ke me. Yah lewat dalam game perang. Game wak kakak apa game kan? Game timbak-timbakan. Game itulah nama pak me juga apa game kan? Kahwin Maimunah anak Abu Bakar Cip ke dengan guikalah baklon ke gata Muhammad dengan jelamel waktu mayamu tunai. Setiap sesuatu yang boleh berarti dilakukan oleh seseorang, maka sesuatunya boleh juga diwakilkan kepada orang lain atau dirinya menjadi wakil orang lain. Nampak? Ini sesuatu tu, ini pun mesti contoh. Contoh berarti perkara dia dah perkahwin ni roh. Dia orang adik. Perkahwin ni, kau adik. Nya, orang adik kau sah perkahwin ni roh. Nya, berarti menyosah dilakukan perkahwinan ni, sah dilakukan gerok, maka wakilah ke gop sah je. Kamu. Atau kalau kian, gaknya kau sah pelaku perkahwinan ni roh. Tegedi berarti diwakilkan legok untuk perkahwinan legok yang akibat. Gaknya sebagai wakil gok. Jut, maka kadang-kadang perkahwinan legok jut. Maka perkahwinan legok pi jut. Kamu Muhammad. Mau menyo pasal? Menyo pasal? Wali pasal niku nyangka hantar niku. Pasalnya tersalok wilayah niku. Kekuasaan untuk mewilayah anu tentang perkahwinan, tentang nikah Hamzah. Kamu kan? Maka menyoyah pasal niku Hamzah perkahwinan anu. Wikalah. Juga lagi anjing. Karena kau yang pelaku keroh anje. Budak kau yang dia wakilkan kau anje cik. Kamu mama. Anje. Yang tak mau lagi yah lewi tu. Nyo jamu no cik hana cara tu. Yah lewi dalam game perang. Game wak kakak apa game kan? Game timbak-timbakan. Game itulah nama pak me juga apa game kan? Wah? Game pak me kamu kan? Ino ni kan ada ayah. Kalau lanjut dia kan dia taun pukai me kamu kan? Yah taun kacok kapeh betul ke pap tu mo deh. Benda yang main chip. Yang main game pak me malam. Kamu kan? Ya nyambut ya. Hotel kau menikah ni pakai jakong, pakai baju jam latah tidak na gantu berhedak ni. Pukai ma ke ya pukai ma kamu kan. Dan tanda hana je dia. Kamu kan? Kamu golong pantah je dia, golong je dia kaje dia. Me bila lagi anjing, golong je ke me kaje ke me. Kamu mama. Maka ji tu orang kahwin tak boleh. Bek ayah lagi ayah pakai malah lengon chip, lengon game pak man kamu kan. Game pak mah yang timbak-timbak kena. Yang game pak nah kamu kan. Nyam menikah ni hantar, ayah modena. Pakar. Keroh hantar berlaku kibat dia wakilkan ke kau. Makanya mbak turawi kalamnya ayah nya dawet tak ada kejadian dalam kampung ni ku. Kejadian dalam kampung pak ma kamu kan dalam game pak ma dalam game chip kamu kan wate giliran perkahwinan ni kahang kejut budak wikalah dia bagau nya batu wikalah hantar wikalah kamu kan makanya punya dia dengku kalau dia kah pupuk lah dalam game pak ma muhai kita mengaku ada yang bagau Nyonya tiro kunci berarti dalam game pak man bek terima wikalah pernikahan ni kau. Kamu mama. Uyah tak unan. Kacok kapeh mesti. Kamu mama. Ya makaji punya yah moderna hanya kebut. Kamu kan? Yah itu mati kunci. Yah itu mati pak ma kamu kan? Game pak ma. Makaji hanya ke wali nikah. Saat wali nikah berarti gaknya Hamzah Keroh Hamzah berlaku, wakilah keroh Hamzah saja batu. Kau.
Menyot terkedi no turah diwakilahkan kepada kawakek no. Sah wikalah bahan. Pandai sah wikalah lah, dia tak wikalah batal. Karena agaknya roh hanya berlaku pakar kerana roh dalam orang game 4 malam. Dalam orang game cip mana dalam orang cip malam ia kaima. Nama kan? Pandai sah berlaku roh wikalah ke wakil hansa aja. Saat wikalah hansa, maka kawakil berkahwin dengan wilayah roh. Kamu kan? Saat hansa, maka kawakil berkahwin dengan wilayah roh. Apa wilayah? Wilayah am. Karena kawakil ke wilayah am ke? Wali am. Kawakil berjama wali am. Kawakil ada serah ni ku. Pertaun kamu kan? Pergelantu tak. Terserah kawakil. Karena hukum darurat dia waktu ya. Kamu kan? Ia hanya tanya ia. Kamu mamak. Maka ji punya saat batu hukum maka beralihlah kawakil berarti berkahwin dengan wilayah roh ti. Wikalah kasah walaupun ngekun. Nyo lom berkahwin anak contoh kawakil berlaku le orang ngomong kan. Lom berkahwin berarti Maimunah ngomong kan. Ngomong kan. Lom berkahwin Maimunah anu Abu Bakar sahabat Nabi ke Abu Bakar Daun. Abu Bakar game Pak Ma, game Cip. Abu Bakar Cip. Belum berkahwin Maimunah anu Abu Bakar Cip. Kamu kan? Kegata dengan jalan gewikalah kelun. Kamu kan? Dengan jalan gewikalah kelun dengan jelamek 60 mayamu tunai. Yang kena sebut kata-kata wikalah. Antara sabuh lapar haji lagi lah. Kamu apa tengok dah kamu kau. Cik barang hantar wikalah. Lom berkahwin apa kau? Kibau kau no. Lom berkahwin Maimunah anu Abu Bakar Cip ke dengan wikalah baklon ke gata Muhammad dengan jelamel waktu mayamu tunai. Bedokah mamak kata kalau tremong Maimunah anu Abu Bakar Cip kelut dengan jelamel waktu mayamu tunai. Sah. Pakon yang pernikahan betul menyowikalah ke hansa. Wikalah ke hansa tu. Maka kawakil walaupun tersebut kata-kata wikalah mati batal, maka berlakulah kata-kata kepada wilayah A. Kamu kan? Kerja hotel kalau perkahwinan ni, roh tobat le. Mau menyayah le dengan cip, iyah le dengan game pak man. Teman tobat, membuat hendak gimana tobat. Cara tobat kamu balik. Karena menyahana balik, waktu kerja maksiat, waktu kerja pasal. Ada kata tobat nak, hansa tobat, langkah ada pasal. Cara tobat orang modern kan jabut le. Karena dengan dia mesai badan. Kamu mama. Yang kamu faham? Jadi sesuatu yang sah dah lakukan ke roh, dah tasarruf ke roh, maka sesuatunya sah dah wakilkan ke goh. Kamu kah? Mamnya lagi Abu Bakar mana? Abu Bakar Cip. Hansap ke ni roh. Abu Bakar Daun, kamu kah? Kau Abu Bakar sahabat Nabi, Abu Bakar Daun. Nan Abu Bakar, Cip Daun lendu dah, kamu kah? Kena kalau takat tu putih no, kamu kah? Kamu kan? Kamu mama. Nampak mama ah? Mama. Ajuk kau.